Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melati harum baunya. Terima kasih semua saya ucapkan kerana sudi mendengar bicara saya. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Dawisha Sofia binti Abdul Hadi. Kod sekolah saya ialah WEB 0208. Hadirin yang dihormati, hari ini saya akan membentangkan sinopsis sebuah novel bertajuk Senyum yang Tersembunyi karya Melnie. Novel ini mengisahkan seorang gadis bernama Adlina yang pada pandangan luaran kelihatan tenang, lembut dan sentiasa mengukir senyuman. Namun, di sebalik senyuman tersebut, tersembunyi pelbagai luka emosi yang berpunca daripada pengalaman silam yang sangat menyakitkan. Bak kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Pengalaman itu telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam hidupnya sehingga membentuk dirinya menjadi seorang yang pendiam dan sukar mempercayai orang lain. Adlina memilih untuk memendam segala perasaannya. Dia cuba menjalani kehidupan hariannya seperti biasa, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Walaupun dikelilingi oleh rakan-rakan, dia tetap berasa keseorangan kerana tidak pernah berkongsi ceritanya kepada sesiapa. Ibarat bagai api dalam sekam. Baginya, memendam perasaan adalah cara terbaik untuk melindungi dirinya daripada disakiti sekali lagi. Keadaan mula berubah apabila hadirnya Raymond dalam hidup Adlina. Raymond merupakan seorang lelaki yang penyabar, peramah dan sangat mengambil berat tentang orang di sekelilingnya. Dia mula tertarik dengan kepribadian Adlina yang misteri dan cuba untuk mendekatinya. Walaupun pada awalnya Adlina bersikap dingin dan menjauhkan diri daripada Raymond. Tetapi Raymond tidak berputus asa kerana baginya di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dia terus berusaha untuk memahami Adlina dan memberikan sokongan tanpa mengharapkan balasan. Namun begitu, konflik mula timbul apabila masa lalu Adlina kembali menghantuinya. Kenangan pahit yang cuba dilupakan itu muncul semula dan menyebabkan dirinya semakin tertekan. Dia mula menjauhkan diri bukan sahaja daripada Raymond, malah daripada semua orang di sekelilingnya. Adlina merasakan dirinya tidak layak untuk bahagia dan takut jika membuka hati, dia akan terluka sekali lagi. Dalam situasi ini, kesabaran Raymond benar-benar diuji. Walaupun sering ditolak dan disalahertikan, dia tetap setia berada di sisi Adlina dan tidak pernah memaksanya. Sebaliknya, memberikan ruang dan masa untuk Adlina sembuh dengan caranya sendiri. Sokongan yang berterusan ini sedikit demi sedikit mula melembutkan hati Adlina kerana sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Akhirnya, Adlina mula sedar bahawa tidak semua orang akan menyakitnya seperti masa lalu. Dengan dorongan dan sokongan daripada Raymond, dia memberanikan diri untuk membuka hati dan menerima kenyataan hidupnya. Dia belajar untuk menahan dirinya sendiri dan berdamai dengan masa silam kerana sesudah hujan pasti ada pelangi. Perubahan ini menjadikan Adlina seorang yang lebih kuat dan berani. Senyuman yang selama ini hanya menjadi topeng untuk menyembunyikan kesedihan, akhirnya berubah menjadi senyuman yang benar-benar ikhlas dan penuh kebahagiaan. Kesimpulannya, novel ini banyak memberikan pengajaran kepada kita. Antaranya ialah kita perlu tabah menghadapi dugaan hidup, berani untuk mempercayai orang lain serta tidak memendam perasaan terlalu lama. Selain itu, sokongan daripada orang sekeliling amat penting dalam membantu seseorang keluar daripada kesedihan dan tekanan. Bak kata pepatah, bagai aur dengan tebing. Oleh itu, marilah kita mengambil iktibar daripada kisah ini dan berusaha menjadi insan yang lebih kuat, tabah serta sentiasa memberi sokongan kepada orang yang memerlukan.
Sesungguhnya, setiap ujian yang dihadapi pasti ada hikmahnya jika kita berani menghadapinya dengan hati yang terbuka. Pergi ke desa membeli rotan, singgah sebentar di tepi perigi. Jika ada salah dan kesilapan, harap dimaafkan dengan hati yang suci. Sekian, terima kasih.